Okey. Okey, ni ada 3 langkah untuk kita menghindari unsur toksik. Langkah yang pertama ialah mencontohi jejak sahabat. Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat meluangkan masa di masjid untuk mengasingkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Maksudnya, dia pergi ke masjid untuk melindungi diri dari perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Contohlah macam terdengar orang mengata orang lain, mengumpat, daya tangga orang, belah dosa, yang antara perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa lah. Abu Hurairah pun ada kata, kami membersihkan puasa kami. Ya, maksudnya tadi membersihkan puasa kami, maksudnya dia menghindari semua perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa dah. Okey, langkah yang kedua ialah mengenal pasti toksik digital. Digital pada toksik ya, orang pun tahu lah apa toksik digital ni, macam orang terdengar orang mengata dalam media sosial, orang mengutuk orang dalam media sosial, masalah netizen. Okey, langkah yang ketiga ialah tindakan menyucikan diri. Tindakannya orang boleh macam, contohlah orang selalu ikut influencer tu, tapi influencer tu selalu pola benda yang jahat-jahat, benda-benda yang boleh menjumuskan kita dalam dosa. Orang mesti tinggalkan laman kemungkarannya. Maksud tadi laman kemungkaran, macam lamannya banyak menyebabkan kita dapat dosa, kita mesti tinggalkan. Dan seterusnya adalah fokus kepada suruhan kebaikan. Tumpukan sepenuhnya kepada beribadah di bulan puasa, di bulan Ramadan tu. Sebab bulan Ramadan tu sekali setahun. Kita pun pasti tahun depan ada, kita sempat ke kita berjumpa dengan bulan Ramadan seterusnya. Mungkin esok hari kita meninggal dunia kah, mati kah. Selamat akhir bimbingan Allah. Usaha menjauhkan diri dari unsur toksik ini dilakukan dengan harapan agar Allah sentiasa membimbing dan memelihara ibadah kita. Okeylah. Ya, jalah. Okey. Terima kasih.